Sarah binti Puan. Kami dari TVPS Asparatu akan melaporkan program kejohanan sepak takraw 2025. Mari sama-sama kita saksikan kemeriahan program ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hana Maisara. Boleh saya tanya awak satu soalan? Boleh? Apakah cabaran yang anda hadapi ketika bermain permainan ini? Cabaran yang saya hadapi ketika permainan ini adalah saya tidak dapat mengambil first ball. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya Hana Maisara. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh, apa salahnya? Apakah cabaran yang cikgu hadapi semasa melatih pemain sepak takraw? Okey, antara cabaran yang cikgu hadapi semasa melatih pemain-pemain sepak takraw SK Bukit Nikmat, yang pertama ialah kekangan masa. Semua pemain-pemain sepak takraw ni selain bermain sepak takraw, turut bermain bola baling, bola sepak dan juga baru saja memenangi tempat keempat pertandingan nasyid. Jadi masa untuk berlatih tu agak terhad kerana bagi sekolah yang kecil, semua permainan dan pertandingan inilah muka-muka yang akan bertanding. Dan hari Khamis nanti mereka akan menyertai pertandingan bola sepak serta olahraga. Itulah cabarannya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sekian sahaja laporan daripada kami. Teruskan kesetiaan anda bersama Pro TVPS. Jangan lupa like, share, subscribe di channel kami. Jumpa kami di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.